Ada 10 cara untuk you membolehkan diri makan juga benda manis atau berkarbohidrat dan menurunkan masalah glukos spike ataupun mengurangkan masalah kenaikan gula yang begitu mendadak sekali. Itu bahaya untuk kesihatan badan. Nombor satu, caranya ialah breakfast tak boleh langsung benda manis. Tak boleh, kecuali buah-buahan sajalah. Itu pun tak boleh, smoothie atau jus langsung tak boleh. Nak ambil protein ataupun bahan-bahan yang berbentuk seperti ada sedikit telur ke apa, no problem. Nombor dua ialah nak makan apa pun mesti mulakan dengan sayur dulu ataupun vegetable ataupun salad dahulu. Itu wajib kalau nak ambil benda yang bergula atau karbohidrat. Lepas tu apple cider vinegar bagus. Kalau you ambil satu sudu, lepas tu masuk air, bagi dilute, minum dulu, baru makan 10 minit kemudian. Lepas tu you kena exercise sedikit, jalan ke apa-apa selepas makan. Baru best. Dan nombor 5, you kena ikut kalau diberi pilihan, biar makan veggie dulu, lepas tu makan protein dan fat, last sekali baru benda yang bergula atau karbohidrat tu. Berarti dessert tak boleh langsung awal. Benda manis semua selepas ujung-ujung penutup cerita. Faham? Okey, lepas tu kalau nak snack, jaga baik-baik, ambil bahan yang tak ada gula juga.